Nak senangkan cerita, dari awal Sabah ditadbir oleh Brunei dan dilepaskan kepada Sultan Sulu pada sekitar 1662, kemudian diserahkan kepada Overbeck dan Den pada 1878 dan menubuhkan syarikat SPBUB untuk mentadbir Sabah. Tetapi Jepun mengambil alih semasa Perang Dunia Kedua pada 1941. Tidak lama selepas Jepun menyerah kalah, Sabah dijadikan tanah jajahan British antara 1946 sehingga 1963. 16 September 1963, Hari Malaysia ditubuhkan dan Sabah menjadi sebahagian daripada Malaysia sehinggalah sekarang. Apabila idea Malaysia ditimbulkan oleh Perdana Menteri pertama Tanah Melayu iaitu Tunku Abdul Rahman pada 1961, Republik Filipina menyuarakan bantahan. Bagi mereka, Sulu adalah sebahagian daripada negara mereka. Mereka mendakwa yang Sabah disewakan dan bukan diberi kepada syarikat tersebut. Tanah Melayu membidas konsep pajak tidak mengatasi hak British untuk membenarkan Sabah untuk bercantum dengan Malaya. Malaysia percaya yang mandat harus diberi kepada rakyat Sabah dan bukan pajakan antara pemerintah. Delegasi Bangsa-Bangsa Bersatu ke Borneo membuat rumusan yang hanya 1/3 rakyat Sabah dan Sarawak membantah pembentukan Malaysia dan menyatakan bahawa pembentukan Malaysia adalah keinginan rakyatnya. Jadi, kenapa ada lagi waris-waris Sultan Sulu yang masih menuntut Sabah? Semuanya disebabkan perkataan pajakan dalam Perjanjian 1878. Perkataan itu agak mengelirukan kerana penterjemah dari Amerika, H. Otley Beyer dan Heron Conklin pada 1946 berkata ayat itu bermaksud sewa. Tetapi British menggunakan interpretasi oleh Najib Mitri Salebi pada 1908 dan interpretasi oleh William George Maxwell dengan William Summer Gibson pada 1924 yang memberi makna penyerahan. Namun, dalam bahasa Melayu kita sekarang, pajak adalah pajak di mana penyerahan sesuatu hak atau kuasa kepada orang lain dengan mengambil sewa. Jadi, kalau begitu, apa pendapat anda tentang masalah tuntutan Sabah ini? Adakah Filipina ada hak untuk menuntut Sabah kerana perkataan pajak?